dunia media sosial ni expectation dah jadi teruk. Ya. Macam saya selalu cakap dengan macam kita punya dunia ni, criticism, praise, demand, pressure ni is part of our daily punya routine. In fact, kalau di sebuah di pasukan-pasukan besar di Malaysia ni, the moment you keluar daripada kereta, orang dah judge you dah. Okay. You diadili setiap hari. Ini kan pula results. Kan? So it's a benda yang macam saya cakap, it's a benda yang if foundation you kuat daripada awal tu, you dah prepare dengan jangkaan, you dah tahu dah, okay, you main bola, demandnya begini, criticsnya begini, and then you just concentrate on the results, on the progress and process. Saya rasa it's boleh dikawal. Tetapi dalam dunia yang sangat mencabar sekarang ni, kan, perkara-perkara ni sebenarnya di luar kawalan. Saya boleh katakan yang ada atlet yang hampir masuk zon apa kita kata, zon yang murung, zon yang menyedihkan kerana terlalu terfikir tentang apa yang public fikirkan, dengan cyberbully dan sebagainya. Dengan cyberbully kan, saya lalu di Selangor, saya sendiri lalu benda ni, saya lalu di Selangor, saya lalu di Negeri Sembilan, tapi you tak boleh nak elak dah benda ni sekarang. It's either you tak ada media sosial atau you ada media sosial. It's either you read or you concentrate on your job. Kita punya kehidupan ni, dia macam hitam dan putih, ada atas bawah, atas bawah. So you diadili setiap hari ni, dia sebenarnya bukan sesuatu yang menyeronokkan. Tapi saya tak terlalu fikir tentang apa yang orang lain fikir lah. Saya just concentrate on my job lah. Tetapi pada banyak jurujurulatih muda, pemain-pemain muda yang 2-3 tahun yang baru involve dengan football ni, untuk diorang sangat challenge. Sebab mereka membesar dengan perkara tu, dan mereka hidup dengan perkara tu. So sangat-sangat challenge lah.